Bulan tahun ni? Mac. Bukan. Masuk bulan dalam kalender Islam. Bulan? Hari ni Oh My Media kita bersama dengan Tun Laila. Charmaine Alexander. the first one is makanan tradisi masa Hari Raya. Ketupat. Rendang. Lepas tu 2 jenis baju raya lelaki. Teluk Belanga. Dan cekak musang. Yes. Okay, Hari Raya Aidilfitri disambut pada bulan? Syawal. Bulan tahun ni? Mac. Bukan. Masuk bulan dalam kalender Islam. Bulan? Syawal. Sikit cakap Lailatul Qadar. Weh, relax. Okay. Benda haram yang tak boleh buat masa Hari Raya pertama. Puasa. Betul. Makan. Puasa. Tak boleh puasa. tak boleh ke betul? Tak boleh. Okay, new knowledge. Saya tak tahu. Haram puasa hari pertama. Oh, yeah. Bila masa last zakat fitrah boleh dibayar? Sebelum satu Aidilfitri. Sebelum solat sunat Aidilfitri. Okey. Namakan 3 kuih raya. Takutnya. Tak serong tu. Elmer London. Semprit je. Semprit warna putih dan konflik madu. Oh, Dodol. Tak nanas. Okey. Semprit. Okey. Cornflakes madu. Okey. Apa makna di sebalik maaf zahir dan batin? Sebab itu maksudnya minta maaf daripada orang untuk semua yang you buat yang dia perasan dengan yang dia tak perasan. Yeah. Hashtag Maafan. Palatau. Kalau tak tahu, tak payah buat palatau. Kita maafkan orang itu rasa ikhlas hati. So apa wish hari raya untuk fan-fans Tun Laila? Mana tahu nak minta Tun Laila explain lagi kan? Tun Laila dah explain. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maafkan saya. Kepada sesiapa yang balik beraya, make sure yang you service kereta, tayar, drive elok-elok. Bye and Assalamualaikum.